airku. Pegangan dan kepercayaan ini harus menjadi didikan kepada anak bangsa. Dan wahai anak bangsa, sedar, jaga keamanan negara ni, jangan bergaduh, jangan adu domba antara kaum, jangan berlebih kurang dengan apa juga ancaman-ancaman yang bakal mendatang. Mungkin ancaman bukan lagi dengan bersenjata. Mungkin ancaman daripada sudut digital, daripada apa juga cara. Ya, jadi kita kena tindakan-tindakan kita, kewaspadaan kita naklah bersesuaian dengan zaman kita. Very Able Troop 69 atau VET 69 ditubuhkan pada tahun 1969 tidak pernah mempunyai kamp sendiri. 69 Komando adalah unit yang ditempatkan di bawah Kamp Brigade Utara Ulu Kinta Perak. Dengan persetujuan pihak tertinggi PDRM dan restu kepimpinan negara, pembinaan kamp khusus untuk 69 Komando mula dilaksana pada penghujung 2018. Begitupun, ia masih bersempadan dengan kamp asal mereka. Pembinaan kamp dijangka memberi dorongan kepada bahagian latihan dan kemahiran khusus untuk menghasilkan pegawai dan anggota berkemahiran tinggi. Semoga prasarana dengan kelengkapan moden ini mampu menjadi kebanggaan warga 69 Komando dan titik mula lahirnya wira-wira baharu. Jika bahan ini bermanfaat kepada anda, subscribe, likes dan share.